Peningnya ambiguity. Keliru dengan case ambiguity? Mudah saja, gunakan petua memancing. Melengkapkan buku Nota 4 at Maths. Kenal pasti dulu beberapa perkara. Ketika memancing, joran diletakkan di atas sesuatu pemegang. Stand yang kelihatan seperti sudut. Kemuncak di atas joran dikenali sebagai TikTok. Kemudian kita ada ikan di dalam air. Tali kita ni biasanya ketat. Kalau ketat, maka ikan yang ada dekat hujung tali, kalau dia kena tangkap, hanya boleh bergerak dalam bentuk bulatan. Di sini sahaja. Ambil perhatian kepada dua titik paling penting. Satu titik kanan, satu titik kiri. Yang kanan ialah titik paling jauh dan titik ini yang paling dekat. Kita kaji semula dalam bentuk dua dimensi. Dari pandangan tepi, kita akan cari dahulu di manakah kedudukan sudut. Ting ting. Sudut mewakili stand. Kedua, dekat manakah kedudukan tip top. Dalam gambar rajah di atas, tip top sudah tentu di atas. Tetapi dalam soalan, ia akan jadi titik yang paling kerap diulangi. Logiknya, jika tip top di atas, maka di bawahnya ialah air dan tanah. Air, tanah. Dan di dalam air ada ikan. Ingat lagi titik paling jauh dalam dua dimensi, ia terletak di sebelah kanan. Manakala titik paling dekat terletaknya di sebelah kiri. Ada soalan yang minta lukiskan daripada ikan jauh, disuruh lukis versi yang lebih dekat. Sebaliknya, ada soalan yang bermulanya dengan ikan dekat. Dia minta kita lukiskan versi ikan yang jauh. Jom tengok contoh soalan. Contoh soalan jauh jadi dekat. Lakah segitiga baru yang mempunyai bentuk yang berlainan daripada segitiga ABC. Oh, yang sebelah kiri ni. Maksudnya sebelah kanan tak ada kaitan. Cikgu padamkan supaya tak pening. Dengan keadaan AB sama dengan AB, BC sama dengan BC dan sudut. Mulakan dahulu dengan sudut ACB. Dekat sini. Sudut ialah tan. Cuma belum tentu lagi dekat mana air. Boleh jadi air dekat sini, tanah pemancing dekat sini, maka ini jorannya, ataupun terbalik. Maksudnya sini tanah, air, orang dan joran dekat situ. Betul juga kan? Ada dua kemungkinan. Betul. Sebab itu kita akan tentukan dekat mana tip top. Perhatikan daripada sini, huruf yang paling kerap diulang ialah huruf A, B, C, A dua kali, B, 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 B empat kali, C, C dua kali, B ulang 4 kali. Bermaksud B ialah tip top. Ini joran, maka di bawah tip top ialah air dan tanah. Untuk elak kekeliruan, pastikan top berada di sebelah atas kepada kalian. Pusingkan kertas periksa. Maka daripada tip top kepada A merujuk kepada ikan yang jauh. Kalau ikan jauh dekat sebelah kanan, soalan minta kita lukis versi ikan sebelah kiri. Dekat mana ikan boleh bergerak? Daripada sebelah paling kanan, ikan boleh bergerak dalam bentuk pusingan sepanjang ini saja. Jadi versi yang paling dekat terletak di sini. Pastikan ia membentuk sebuah segitiga sama kaki. Kita akan hantar dalam kertas periksa bentuk ini. Label dapat markah penuh.